Kenapa duit selalu tak cukup? Pelik kan? Gaji masuk awal bulan, tapi hujung bulan dompet rasa kosong. Kenapa duit kita sentiasa tak cukup? Sebenarnya, ramai orang sangka puncanya gaji kecil. Tapi masalah sebenar selalu bermula dari kebocoran kecil. Contoh, beli minuman RM7, tambah jajan RM5, tambah Grab RM8. Tak perasan, tapi setiap hari bocor RM20. Sebulan dah RM600 hilang tanpa sedar. Punca kedua, tiada plan wang yang jelas. Bila gaji masuk, kita bayar mana sempat, beli mana terlintas. Akhirnya duit habis dulu, baru perasan komitmen belum bayar. Orang yang ada bajet, walaupun gaji kecil, biasanya lebih selamat. Punca ketiga, gaya hidup ikut orang lain. Kawan beli telefon baru, kita pun rasa nak. Kawan makan tempat sedap sikit, kita ikut. Sedangkan kemampuan setiap